pasukan ada Pining menentang Akademi Wira Muda Layan. Dan juga untuk saya ingatkan tuan-tuan dan puan-puan, Naib Johan akan membawa RM RM1,500 bersama medal dan juga mug check akan dibawa pulang. Dan Johan akan membawa RM Malaysia RM3,000, trofi dan juga medal dan juga mug check untuk dibawa pulang. Alhamdulillah dapat kat tengah juga. Okey. Saya harap dapat memberi kepuasan kepada Elvin apa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih kerana hadir dalam live ataupun secara langsung terus menerus daripada Kangar Perlis, iaitu Karnival Bola Sepak Madani U11 kategori U11 yang berlangsung ketika ini. Dan ini adalah perlawanan yang terakhir atau perlawanan final di antara pasukan Wira Muda Lion menentang pasukan Hawk Pining. Hawk Pining berpakaian serba biru dan Wira Muda Lion berpakaian serba kuning. Dan ketika inilah sekian hari daripada pagi sehingga ke petang, inilah pertama game yang terakhir yang keluarkan cahaya matahari. Jadi semoga ini ada memberikan sedikit mungkin ada sedikit terjejas kepada player-player, tapi saya berharapkan player-player kedua-dua pasukan akan mempersembahkan permainan yang menarik, insya-Allah. Sepak mula akan bermula tidak lama lagi. Bila-bila masa saja lagi, dan bola sepak mula dimulakan oleh pasukan Wira Muda Lion, diambil oleh Arman. Arman Muda Lion. Zidan tolak kepada Hafi tolak dapat disangkut oleh pemain Hawk, membuat satu hantaran cepat terus ke dalam kotak penalti, dapat dipotong oleh Ashraf cuba mencari Arman. Lagi sekali Arman bertindak dengan baik. Oh, bola agak terlaju, dapat kepada keeper. Satu tendangan gol. Daniel terus tolak kepada Arman. Sebentar bang, saya adjust saya punya payung, agak panas ni. Lontaran ke dalam untuk pasukan Wira Muda Lion. Oh tidak, sipakan sudut sebenarnya untuk pasukan Wira Muda Lion. Daniel, satu tendangan terus ke tengah. Oh, sentuhan daripada Hafi, tapi sayang bola masih dalam permainan. Ashraf dapat menggelecek lepas. Cuba menggelecek satu lagi, dapat kepada Hafi. Oh bukan Hafi, Daniel melakukan satu rembatan ke arah gol. Di bahagian pondok sana tu adalah penyokong-penyokong ataupun pera-pera Wira Muda, dan di sini adalah penyokong Hawk. Sepakan gol untuk pasukan Hawk Pining. Faizul dapat pada Hawk pada pemain tengah Adish. Saya kenal pemain Hawk ni. Dapat kepada Arvian salah saya, dipotong oleh Amar. Hafi cuba memintas. Hafi membuat satu cross. Ayub
Ayub dapat Ayub agak leka sedikit. Agak bahaya permainan yang ditunjukkan. Sebab jika perlawanan akhir tiada lagi kesilapan, jika ada kesilapan memang akan mengundang padah kepada setiap pasukan. Arman berlepas, Arman silap, Arman tolak kepada Daniel cuba mencari ruang. Daniel lagi sekali, Daniel membuat satu rembatan, dihalang, dapat diblok buat kali terakhir. Hafiz, Zidane cuba membantu mengawal Ryan, menari-nari depan Arvian cuba mencari ruang, dia sepak keluar oleh dan sepakan gol untuk pasukan Wira Muda Lion. Sepakan gol untuk Wira Muda Lion. Angin agak kuat, menyebabkan adapter nak mengikat payung saya ni agak terganggu. Perlawanan masih kedudukan 0-0. Perlawanan akhir Carnival Madani Cup 2026 U11. Satu sepakan, tandukan dapat kepada Ashraf kembali, satu clear dapat kepada Arman lagi sekali, Arman lepas, oh tidak. Pertahanan terakhir, Aish dapat mengawal bola. Aish cuba memintas, tapi sayang, dapat kepada Aish kembali. Aish cuba melepasi, menarik ke belakang kembali, tidak dapat kepada Daniel terlepas, dapat kepada Arvian. Oh bukan Arvian, Aryan tak salah saya nama dia, untuk pemain nombor 12 Hawk. Dia Arman cuba melakukan pressing. Arman sayang, Arman dapat melakukan pressing. Daniel press, dapat kepada Aish. Oh, nampaknya tindakan Daniel memberi kesan kepada kepada pasukan Wira Muda. Sepakan percuma untuk Hawk Pening. Kiranya kedua-dua pasukan ni datang daripada negeri Pening. Ada Hawk Pening dan Wira Muda Lion. Satu hantaran dapat Daniel, satu sepatutnya bola selesa untuk Daniel, clear. Hafiz mengawal Adish, dapat kontrol, satu clear, satu clearance juga daripada pemain pertahanan Hawk. Cuba dirampas oleh Daniel, membuat satu hantaran terus ke dalam. Ayub bersedia, nampaknya Ayub bersedia untuk mengawal keadaan di depan gawang gol. Ada yang cuba menolak, dapat kepada Daniel tolak pada Aish lajak ke depan mencari ruang kosong. Arman mendapatkan bola. Arman terus menggelecek tapi terjatuh, sayang. Dapat kepada Hawk menggunakan sebelah kanan pasukan Wira Muda. Satu hantaran dapat disekat oleh Zidane. Aish cuba dapat. Arman lagi sekali, Arman cuba menggelecek, dapat kepada Daniel cuba lepas, dapat kepada Hafiz tolak kembali kepada Daniel mencari rakan. Oh, tersangkut, sayang sekali. Zidane cuba, bukan Zidane, Aish di situ. Nampaknya final ni, saya mohon maaf sekiranya saya ada kesilapan. Hantaran terus kepada pemain kanan ataupun Adish, pemain Hawk membuat satu cross, dapat kepada Ashraf membuat satu clearance, dapat kepada Daniel agak terlambat sedikit untuk buat satu clearance yang buat kepada Hafiz dan mencari Arman lagi sekali. Aish, Zidane keluarkan bola lagi sekali. Zidane dapat kepada Arman cantik. Arman melakukan satu larian, mencari ruang untuk mencari rakan. Adakah Arman lepas? Oh tidak, Arman terjatuh tanpa. Dapat kepada Hafiz mencari ruang. Hafiz ada rakan. Hafiz sangkut di tengah-tengah di dalam kotak penalti. Dapat kepada Hawk cuba melakukan serangan dari sebelah kiri, sebelah kanan pasukan Lion, tapi dia clearkan oleh Aish. Pertahanan kanan pasukan Wira Muda Lion nampak agak rancak permainan kali ini, berlangsung agak laju.
sampai saya sendiri pun ada tergagap-gagap kerana hantaran-hantaran begitu cepat ditolak ke depan dan ada ruang yang akan dicari oleh pemain-pemain ini. Dan kedudukan masih lagi 0-0. Setakat ini info yang saya terima adalah perlawanan akhir ini masih menggunakan masa yang sama, iaitu 15 minit. Masih lagi 0-0. Lontaran ke dalam, pasukan Hawk membuat satu lontaran ke dalam. Siapa itu? Ashraf lepas. Ashraf cuba mencari rakan di depan. Ashraf cuba mencari, Arman mencari ruang kosong. Satu hantaran yang agak lembut, tidak sampai. Satu clearance daripada pasukan Hawk. Dapat pemain nombor 3 menolak ke depan. Adakah satu hadangan? Satu lagi clearance by Zidane. Untuk bermain, nampaknya Wira Muda Lion macam mengendurkan permainan ataupun tempo permainan mereka mengundurkan dan ke belakang, agak defensif sedikit. Tapi ini masih lagi 0-0. Lontaran ke dalam untuk pasukan Hawk. Pasti mereka akan mencari Adish. Adish adalah player utama untuk supply mereka. Ashraf sepatutnya membuat satu clearance, disekat oleh Daniel membuat satu clearance. Siapa yang berada di depan? Arman dapat bola. Arman melarikan bola daripada kawasan ramai tadi. Hantaran kepada Daniel mencari Aish untuk membawa ke tepi. Ada Aish cuba membawa ke depan lagi. Adakah Aish dapat? Oh sayang, bola sudah keluar daripada kawasan permainan. Lontaran ke dalam untuk pasukan Hawk. Tempo permainan yang agak tinggi ditandu oleh Zidane. Masih lagi lontaran ke dalam untuk pasukan Hawk. Zidane mengeluarkan bola, tapi tidak dapat kepada Daniel, dapat kepada pemain Hawk. Membuat satu lagi hantaran ke dalam. Cuba membuat mencari satu ruang. Zidane, bagaimana Zidane? Zidane menghalang lagi sekali. Zidane, adakah dapat mengawal? Tidak. Mantuk cantik Hafi membuat satu clearance. Satu clearance daripada pemain Hawk. Jadi menukar serangan ke sebelah kanan pasukan Wira Muda Lion, membuat satu hantaran ke tengah. Satu lagi passing cuba dibuat mencari Adis. Satu hantaran cuba, tapi diclearkan oleh Zidane, dapat kepada Adis. Zidane lagi sekali. Sepakan percuma untuk pasukan Wira Muda Lion. Pasukan Hawk boleh kita lihat dengan jelas, memang pasukan Hawk ni adalah salah satu competitors ataupun lawan yang kuat, tapi permainan mereka macam menjurus banyak kepada Adish, iaitu pemain sayap kanan yang bernombor 7. Jadi kalau Wira Muda Lion dapat menyekat hantaran kepada Adish, maksudnya Wira Muda boleh ada harapan untuk menang dalam perlawanan. Aish cuba merebut bola, dapat kepada pemain kiri, hantar terus ke depan, masuki kawasan Wira Muda. Zidane berada di situ. Hantaran ke Adish, tapi tidak mampu dapat kepada Adish. Macam saya katakan tadi, banyak penghantaran ataupun perjalanan ataupun momentum permainan mereka lebih kepada sebelah kanan pasukan mereka. Sepakan gol untuk pasukan Wira Muda Lion. Ashraf tolak kepada Aish cuba mencari rakan. Satu rembatan clear, dapatkan Arman tidak ada di situ. Hanya satu orang pertahanan saja. Arman berjaya menyekat bola tu, tapi sayang Arman agak lambat bangun. Satu clearance by Zidane, dapat kepada Daniel buat satu sepakan terus. Lagi sekali kan dapatkan Daniel, dapat? Tidak. Membuat satu hantaran kosong. Satu rembatan. Rembatan yang agak bahaya. Jadi kaki kiri, tapi selamat ke gawang pasukan Wira Muda Lion. Sepakan gol terus
mencari sepakan ke atas. Siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Adish dah dapat pasukan Hawk Pening. Satu hantaran. Adish dapat dihalang oleh Afi, tapi bola lepas. Zidane menggunakan badan. Referee mengesan adalah satu tindakan yang kasar, tapi nampak macam mungkin tindakan referee ada sepatutnya boleh lepaskan, tapi biasalah referee sebab Zidane tidak dapat mengawal bola, kawalan bola daripada pasukan Pening, Hawk Pening. Jadi boleh dikatakan kesalahan berlaku di situ. Okey, sepakan percuma untuk pasukan Wira Muda, pasukan Hawk Pening. Satu tandukan sendiri oleh Ahmad Zidane. Terus ke gawang gol. Agak sayang tandukan Ahmad Zidane. Terus ke gawang gol, selalunya tandukan dia ke depan, tapi bagaimana saya tidak tahu, tandukan dia terus ke tepi. Sayang sekali. Zidane cuba mengawal keadaan. Tolak Aish. Aish tolak kepada hantaran yang keluar. Sayang sekali. Permainan ditentukan dengan gol sendiri oleh Ahmad Zidane. Pasti agak lama. Boleh cuba lagi, usaha lagi. Satu rampasan bola, satu tackle. Satu lontaran ke dalam untuk Wira Muda. Kedudukan sekarang ni Hawk 1 dan Wira Muda Lion 0. Hasil jaringan sendiri oleh pemain Wira Muda Lion, iaitu Ahmad Zidane, anak aku sendiri. Hafi bawa bola ke depan. Hafi lepas. Hafi buat satu. Sayang sekali. Hafi berjaya membawa bola daripada tengah padang, tapi tindakan Hafi tidak dapat melepaskan jaringan gol. Satu lagi hantaran dapat kepada Ashraf. Ashraf agak lambat. Ayub dapat menyelamatkan bola. Bukan gol kemenangan. Habis masalah saya. Dia punya menangis meruntun-runtun lagi kan, nak mujuk jenuh. Zidane belum habis lagi. Satu lagi sekatan daripada Zidane. Dia dah cuba sedaya upaya untuk permainan ni. Satu permainan yang menarik bagi saya, pendapat peribadi saya. Sekarang pasukan Hawk dapat bola kembali, hantaran ke tengah, dapat kepada Zidane. Zidane membuat satu hantaran. Satu kemenangan untuk pasukan Hawk Pening menjadi champion. Dan inilah namanya final, dan saya pasti Zidane akan rasa kecewa dengan apa yang berlaku, tapi sebagai ayah saya rasa bukanlah salah pada diri dia. Dia cuba untuk mengeluarkan bola, tapi tandukannya terkebelakang dan menyebabkan gol sendiri untuk pasukan Hawk. Jadi berakhirlah perlawanan akhir Carnival Madani Cup pada 2026. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi pada next tournament. Terima kasih kerana menyokong dalam live saya ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Amin. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Dan dari segi secara personal, saya memohon maaf sekiranya anak saya telah membuat satu kesilapan dan menyebabkan pasukannya tewas. Saya mohon maaf. Tapi inilah dalam permainan bola sepak. InsyaAllah kita akan cuba lagi pada next tournament. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Amin. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi pada next tournament. InsyaAllah kita jumpa lagi, dan terima kasih yang hadir dalam live ini.
Okey, jadi tamatlah Carnival U11 Madani Cup 2026. Jadi kita jumpa lagi pada hari-hari kemudian ataupun tournament kemudian. Jumpa lagi. Terima kasih banyak.